Okey, baik geng, ini dia model terbaru Sofin SK1 1000 lebih lumen. Okey, body alloy aluminium. Okey, ni dia punya controller, boleh pusing-pusing, nampak tu. Tactical, lock, duty. Padu geng. Ini button on off je. Okey, ni dia model baru Sofin SK1. Boleh simpan dalam poket. Mantap kan. Alright, jom kita on. Kita tengok padu ke tak padu. Alright, itu dia, let's go. Ok, baik, jom kita on Sofin SK1. Ok, yang ini dia punya mode tactical. Ok, nampak tu. Untuk kita tekan lama sikit, dia jadi strobe light. Ok, tu dia. Ini mode tactical lah. Boleh pusing dia punya button ke atas tu. Untuk kita tekan lama sikit, dia strobe light. Mantap kan. Ok, lepas tu kita pusing lagi, kita ke bahagian lock dia. Lock dia macam ni ya. Ok, tu dia. Kita pusing ke duty. Duty macam ni. Nampak mana clearnya bahagian duty dia. Ok, Okey, ini mode duty ya. Mode duty ini mode yang pertama. Nampak mode pertama paling slow lah. Nampak tu. Tekan lagi mode kedua, dia makin lama makin terang. Okey, tekan lagi mode ketiga. Tu dia. Padu geng. Dia punya jarak suluhan 450 meter lebih. Lebih kurang macam tu. Okey, tekan lagi mode keempat. Ni mode duty je. Nampak tactical flashlight ya. Sofin SK1. Ni model baru model baru. Okey, tu dia geng. Padu gila walaupun ni serius. Ni model baru dari Sofin. Jadi kalau berminat, macam biasa geng, beg kuning ada dekat bawah. Nampak tu, memang lain macam geng. Okey, Sofin sentiasa padu lah. Okey, tak pernah tak padu. Alright, so tekan beg kuning dekat bawah sekarang. Sofin SK1. Mantap geng, serius mantap. Okey, tak payah cakap banyak lah. Okey, saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Tekan beg kuning sekarang. Bye bye, assalamualaikum. Sofin SK1 mantap kan.